Baiklah, selamat datang semua. Hari ini, kita akan terus selami satu topik yang pada saya sangat luar biasa dan mendalam. Kita akan bincangkan kajian tafsir Ibnu Kathir dengan fokus pada surah Fatir. Mari kita sama-sama teroka rahsia kekuasaan, penciptaan dan keesaan Tuhan dari lensa salah satu tafsir yang paling dihormati dalam lipatan sejarah. Cuba dengar dan hayati betul-betul pembukaan ayat pertama ini. Segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan yang mempunyai sayap masing-masing 2, 3 dan 4. Bayangkan sejenak skala kosmik penciptaan ini. Ibnu Kathir menjelaskan ayat ini sebagai bukti mutlak kekuasaan Allah. Dia mencipta makhluk dalam pelbagai bentuk yang, jujur cakap, jauh melampaui batas imajinasi fikiran kita sebagai manusia biasa. Jadi, ini membawa kita kepada satu persoalan penting. Pernah tak, dalam kesibukan hari-hari, kita betul-betul berhenti sekejap dan renung betapa luas dan hebatnya alam semesta di sekeliling kita? Kadang-kadang kita ni terlalu sibuk dengan urusan dunia kan? Sampai kita terlupa nak tengok ke atas dan sedar betapa kerdilnya kita di tengah-tengah kosmos yang diciptakan ini. Menerusi kajian kita hari ini, saya yakin perspektif itu pasti akan berubah. Kita masuk ke bahagian pertama, konteks dan tema utama surah ini. Sebagai sedikit latar belakang, surah Fatir ni diturunkan di Mekah masa zaman awal Islam. Waktu tu, umat Islam berdepan dengan tekanan yang sangat hebat. Dan menariknya tentang surah ni, ia tak fokus pada sejarah spesifik atau kisah Nabi-Nabi terdahulu macam setengah surah lain. Sebaliknya, ia menjurus 100% kepada kebenaran universal. Ia diturunkan untuk memantapkan akidah kita tentang tauhid, keesaan Allah, kekuasaan mutlaknya dan memikirkan tentang realiti hari kiamat. Ibaratnya, ia menceritakan tentang apa yang wujud sekarang dan apa yang pasti akan datang. Seterusnya, bahagian kedua, keagungan Sang Pencipta Alam. Kalau kita fikirkan, perjalanan penciptaan manusia ni bermula dari sesuatu yang tak bernyawa pun, dari debu tanah yang amat ringkas, perlahan-lahan beralih ke pembentukan nutfah yang sangat kompleks, hinggalah kita berkembang biak melalui pelbagai fasa biologi menjadi makhluk yang bernafas dan berfikir. Fakta biologi tentang tubuh kita ni memang menakjubkan. Setiap sel, setiap detik degupan jantung kita pastinya bukanlah satu kebetulan. Semuanya berlaku dalam susunan dan kawalan mutlak Sang Pencipta. Nah, dari penciptaan manusia, mari kita alihkan pandangan ke kanvas alam semula jadi pula. Ayat 27 dan 28 membawa satu pesona yang sungguh indah. Tidakkah engkau melihat bahawa Allah menurunkan air dari langit? Dan kemudian, ayat itu menyebut tentang kepelbagaian warna pada kita, manusia, pada makhluk bergerak dan haiwan ternakan. Ini bukan sekadar pemerhatian alam yang biasa-biasa. Ini adalah satu titik pertemuan yang sangat sempurna antara pemerhatian sains dan teologi yang mengagumkan. Menurut Ibnu Kathir, renungkan perkara ni. Daripada satu elemen yang ringkas dan sama, iaitu air, Allah ciptakan satu kepelbagaian yang tiada batasannya. Air hujan yang sama itulah yang membentuk struktur gunung ganang yang teguh, mewarnakan pelbagai tona kulit dan bahasa kita, sampailah ke seluruh ekosistem haiwan yang sangat rencam. Semuanya bermula dari satu punca asas yang sama, tapi akhirnya mekar menjadi pelbagai bentuk semata-mata atas kehendaknya. Luar biasa kan? Kita beralih pula ke bahagian ketiga, kefakiran mutlak umat manusia. Selepas kita lihat betapa gahnya kosmos tadi, kita kena tengok balik pada betapa rapuhnya diri kita. Ayat ke-15 ni, secara peribadi saya rasa, ia adalah tunjang emosi kepada keseluruhan perbincangan kita hari ini. Wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah dan Allah dialah yang maha kaya, maha terpuji. Ini bukan sekadar ayat pemberitahuan, ia satu panggilan langsung yang sepatutnya merentap kesedaran jiwa kita. Jadi, apa sebenarnya maksud kefakiran mutlak di sini? Senang cerita, ia adalah rasa kebergantungan kita yang 100% kepada Tuhan. Tak boleh lari. Setiap detik, setiap hela nafas, hatta kelapangan untuk beribadah sekalipun, semuanya kita sangat perlukan Allah. Sedangkan dia langsung tidak perlukan kita. Kalau kita betul-betul hadam hakikat ni, kita akan tersedar apa jua bentuk kesombongan atau ego yang ada dalam diri kita ni, semuanya cuma ilusi. Kita pada hakikatnya tidak memiliki apa-apa pun. Masuk ke bahagian keempat, perumpamaan iman dan kufur. Surah Fatir ni memang cukup terkenal dengan kiasan ataupun umpamaan yang sangat tajam untuk membezakan kebenaran dan kebatilan. Ibnu Kathir jelaskan, sifat kufur ni diumpamakan macam kejahilan orang buta yang meraba-raba dalam gelap yang pekat. Manakala iman pula ibarat mata yang celik berjalan dengan penuh yakin dalam cahaya yang terang benderang. Anda memang tak akan sesekali boleh samakan orang yang sesat meraba dalam gelap dengan orang yang nampak jalan cerah dengan begitu jelas. Dan perumpamaan ini ditarik lebih jauh lagi dengan menggunakan elemen kontras alam. Kebenaran diibaratkan seperti sinar matahari. Ia memancarkan kehangatan, beri tenaga dan menghidupkan kehidupan. Tapi kebatilan,
ia langsung tak memberikan apa-apa hasil, melainkan hanya bayang-bayang dan rasa dingin yang membeku. Perbezaan antara iman dan kufur ni bukanlah sesuatu yang kabur. Ia sebenarnya satu jurang yang memisahkan dua kutub yang sangat-sangat luas. Baiklah, bahagian kelima. 3 golongan pewaris kitab. Ini satu persoalan penting untuk kita. Berdasarkan ayat ke-32, Ibnu Kathir huraikan dengan cantik yang umat Islam ini terbahagi kepada 3 golongan rohani. Pertama, zalimun li nafsih. Mereka yang tergelincir menzalimi diri sendiri dengan maksiat dan kelalaian. Kedua, muqtasid, golongan pertengahan. Mereka buat benda wajib tapi mungkin kurang amalan sunnah. Dan ketiga, sabiqun bil khairat. Ini mereka yang sentiasa laju berlumba-lumba mencari dan membuat kebaikan. Berita baiknya, atas asas keimanan, Allah janjikan syurga untuk ketiga-tiga golongan ini. Tapi ingat, darjat dan kedudukan masing-masing di akhirat kelak amatlah jauh berbeza. Semuanya bergantung kepada sekuat mana usaha kita sekarang. Sebagai rumusan menyelurum kepada perbincangan kita, selalu ingat benda ni. Dunia yang kita diami dan sibukkan ini hakikatnya cumalah sebuah pentas ujian yang sangat sementara. Keselamatan kita kelak menuntut kita untuk sentiasa akui dengan penuh rasa rendah hati bahawa Allah lah satu-satunya pencipta dan pemberi rezeki mutlak. Segala pangkat, status, kemuliaan dan kesombongan duniawi yang selalu dikejar-kejar manusia ni hanyalah tipu daya yang pasti akan musnah bila tibanya hari kebangkitan nanti. Jadi sekarang yang tinggal hanyalah satu persoalan besar untuk kita renungkan sedalam-dalamnya. Termasuk golongan manakah kita pada saat ini? Adakah kita selesa dan sekadar nak jadi golongan pertengahan? Atau kita jenis yang sentiasa dahagakan kebaikan dan berlumba-lumba merebutnya? Jadikan tafsir surah Fatir ini sebagai cermin pribadi ke dalam jiwa kita sendiri. Teruslah belajar, teruskan merenung dan pastikan setiap langkah kehidupan kita di dunia ini benar-benar mendekatkan diri kita kepada keesaannya. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa meneroka topik yang hebat ini bersama saya.